Rena, apa? Awak kan nak jadi. Tahu tak kita nak bagi awak apa? Apa? Hadiah! Wow. Nanti awak kena make up cepat-cepat. Kita nak mudahkan awak try pakai ni. Oh, comelnya ni apa sebenarnya? Lip and cheek blurring pot. Awak tengoklah dalam dia. Dia macam jelly Tak, tekstur dia macam velvet. Dia boleh pakai kat bibir dengan dekat pipi. Dia ada Weh, dia punya tekstur betul-betul macam jelly Wow, tapi bila pakai dia macam Velvet. Macam velvet. Ni korang tengok dia macam jelly tau. Tapi bila pakai, cantiknya. Kat sini. Cantiknya. Wih. Boleh jadi eyeshadow. Nampak? Boleh pakai kat pipi kalau nak pakai kat pipi. Cantik noh makeup kita. Wow. Kita pakai shade 004. Saya pakai 001 Lepas tu kita nak try 009 nak jadikan blusher. boleh pakai jari lah. Sebab tadi saya dah pakai bedak. Korang tengok dia punya tekstur. Tapi dia tak macam kaca bedak tu kan? Makeup kita nampak fresh. Kita pun sama. Boleh tak kita nak yang kita pakai ni? Kata awak dah bagi kita. Orang kata kalau dah bagi nanti buruk siku. Awak kan boleh beli lagi. Kita nak satu je. Kita pinjam je ke? Sekejap kita kira dulu boleh tak? Mana lagi satu? Kita ada 4 kan? Kita nak yang 001 ni.